Anis dan Nisa merupakan sahabat baik sejak di bangku sekolah menengah lagi. Mereka bagaikan air dan cincang tidak akan putus. Hal ini kerana mereka berada di universiti yang sama iaitu UKM. Mereka berkongsi pelbagai kesamaan. Sejak berada di universiti yang sama, mereka banyak meluangkan masa. Nasib kan kita masuk uni sama-sama. Kalau tidak, aku tak tahu lah weh hidupku tanpa kau. Sama lah weh, aku pun tak tahu macam mana hidup aku tak ada kau. Tak apalah nak share biskut beras dengan aku. Kau okey lah, kau kelakar. Mesti banyak orang mau kawan dengan kau. Aku ni sudahlah introvert, tak ada kawan. Apa cakap macam tu? Kita kan dekat sini. Kita kan sahabat sampai bila-bila. Namun sejak kebelakangan ini, Nisa jarang menepati janjinya dengan Anis. Hal ini kerana Nisa terlampau meluangkan masa bersama teman lelakinya iaitu Danish. Walaupun selama ini Nisa selalu berjumpa dengan Danish, namun dia tidak pernah mengabaikan masa dengan rakan bayinya itu sampai ke satu ketika ini. Hello Nisa. Hello. Anis dekat mana? Weh, aku dekat cafe ni, aku ada kelas. Jom lepak lah, tak jumpa kau tu. Sorry Anis, aku tengah buat assignment dengan Danish ni. Oh, alah, ya ke? Tak apalah kalau macam tu. Kita jumpa malam ni. Okay, kau ingat tak malam ni ada apa? Pasal malam tu, sorry lah Anis. Aku kena teman Danish main bola malam ni. Dia kena main malam ni, dia final. Sorry tau Anis. Ya ke? Kalau macam tu, tak apalah. Kau pergilah teman Dennis aku. Tu, kita next time kita jumpa, okay? Okay. Sorry tau Anis. Bye. Okay, tak apa. Okay, bye. Mana? Dia bagi mana? Okay. Tak apa. Kau baikkan aku kan Nisa. Aku pastikan kau 5 balasan setintai. Anis, lama kan kita tidak jalan begini sudah. Lama kau kan sibuk dengan boyfriend kau je. Alah, sorry lah. Tak apalah, aku okey je. Sorry lah Anis, aku lama dah tak luang masa dengan kau. Yelah, aku okey. Kita kan kawan. Yelah weh, kita aku dulu. Okay, bye. Tapi ambil aja dulu. Tak nak lah. Kenyang lah ni. Ambil lah, habiskan. Tolonglah anggap ni sebagai kejutan. Kau kan susah lah kat aku. Okay. Thank you eh. Okay, bye. Bye. Bye-bye. Bawah di sini. Ya Allah. Nisa dah ada. Tahu. Siapa buat Nisa macam tu Kita tahu. Sabarnya. Aku kena sedih. Sudah okey, tu bayar okey tu Nisa. Aku kan ada. Tu siapa? Jadi sebenarnya kita nak bersih kau. Jadi Kenapa kau nak cakap aku lagi? aku nak minta maaf pasal hal itu. Aku dulu pun je. Aku pun tak tahu kenapa aku tak begitu. Tapi maybe kita boleh mencuba. Cuba. Cuba apa?
bagi hari tu kan? Stop. Tiptoe through the window, by the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me.